Tauke warga asing GM Plaza Kuala Lumpur. Tengah bandar Kuala Lumpur, dekat GM Plaza, sebuah pusat beli belah terkenal, tapi sekarang jadi tumpuan tauke-tauke warga asing. Persoalannya, siapa beri laluan dan siapa sebenarnya pemilik belakang tabir? Jom kita tengok video ni. Dalam rakaman ini, jelas kelihatan seorang lelaki warga asing mengurus kedai pakaian sepenuhnya. Bukan sekadar pekerja, tapi macam owner urus stok, pilih barang dan berunding dengan pelanggan. GM Plaza sepatutnya ruang perniagaan untuk rakyat tempatan. Tapi kalau tauke asing boleh kuasai ruang ini, di manakah tempat peniaga Melayu kita? Ramai netizen mula tanya, adakah mereka sewa atau nama proksi tempatan atau guna lesen tidur? Lebih parah, ada yang siap mengaku berniaga bertahun-tahun tanpa gangguan. Kenapa? Penguatkuasa tak bertindak ke? Ini bukan soal resis. Ini soal kelangsungan ekonomi tempatan. Bila warga asing mula kuasai ruang niaga di tempat tumpuan, rakyat tempatan makin terdesak. Korang tengoklah sendiri macam mana. Nampak tak? Persoalannya, siapa lindungi mereka? Siapa pemilik sebenar di sebalik tauke ni? Dan kenapa lokasi penting seperti GM Plaza jadi sasaran? Saya pun hairan kenapa negara kita sekarang ni dipenuhi dengan lambakan warga-warga asing yang berniaga. Kalau anda rasa benda ni perlu diberi perhatian, kongsikan video ini.